Okey geng, ini dia antara hasil-hasil padu Sungai Lipis geng. Okey, ni merupakan ikan kenerak Sungai Lipis. Lepas tu ni ikan susu arus geng. Ikan ni banyak nama ikan ni, ada macam-macam nama. Ni saiz ni, yang ni 1 kilo lebih ikan kenerak ni. Yang ni 1 kilo lebih juga, yang ni pun 1 kilo lebih, dan yang ni 2 kilo lebih geng. Ini kenerak, antara kenerak paling sedap. Ini dia kenerak tinggang. Ini kenerak biasa ni. Okey, ni saiz-saiz padu. Ini aku nak buat lauk untuk hari raya ni lah. Makan bersama keluarga. Nampak memang terbaik geng. Ikan kaya, antara ikan kayangan juga di Sungai Lipis. Korang wajib cuba geng. Okey geng, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi di next video mencari zat padu sungai, insyaAllah. Assalamualaikum geng, terima kasih, terbaik.